Datin Sri Zizi Eziti terus membuka sesi paling peribadi arwah suaminya, Allahyarham Datuk Sri Bung Mukhtaradin yang jarang diceritakan selama ini. Jelas Zizi dia tidak akan melupakan kata-kata yang sering dititipkan arwah suaminya itu sepanjang hayat. Menurut Zizi, hanya selepas pemergian Bung Mukhtar barulah ramai tampil menceritakan kebaikan jasa dan amal yang sering disembunyikan Allahyarham daripada pengetahuan umum. Zizi turut berjanji untuk meneruskan hikmah dan nilai yang ditinggalkan Allahyarham demi anak-anak mereka. Bung Mukhtar 66 yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN lama menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 1.46 pagi semalam ketika menerima rawatan di Hospital Kota Kinabalu. Jenazah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Likas, Kota Kinabalu pada 2.25 petang semalam. Allahyarham Bung Mukhtar dan Zizi yang berkahwin pada 2009 dikaruniakan 3 cahaya mata serta memiliki 2 anak angkat.